Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua ibu bapa yang saya hormati. Hari ini saya ingin menyentuh sesuatu yang sangat penting, sangat halus dan sangat memberi kesan kepada kehidupan seorang anak. Jadikan rumah tempat paling selamat untuk anak. Wahai ibu bapa, dunia di luar sana tidak mudah. Ya, di sekolah ada tekanan, dalam kawan ada cabaran, di media sosial ada perbandingan, dalam masyarakat ada penilaian. Anak-anak kita melalui semua itu setiap hari. Dan bila mereka melangkah pulang, mereka hanya berharap satu perkara. Aku mahu berada di tempat yang membuat aku rasa selamat. Rumah bukan sekadar tempat tidur, rumah bukan sekadar tempat makan, rumah bukan sekadar tempat berlindung daripada hujan. Rumah adalah tempat di mana hati anak kembali tenang, di mana mereka boleh jadi diri sendiri, di mana mereka tidak dihakimi, di mana mereka didengar, di mana mereka diterima, di mana kesilapan boleh dibaiki, bukan dihukum tanpa belas. Wahai ibu bapa, jadikan rumah tempat yang anak tidak takut untuk pulang. Tempat mereka tidak risau dimarahi tanpa sebab, tempat mereka boleh menangis tanpa dipersendakan, ya, tempat mereka boleh bercerita tanpa dipotong, tempat mereka boleh memeluk dan dipeluk. Anak-anak kita tidak meminta rumah besar, mereka meminta rumah yang menenangkan, rumah yang penuh kasih sayang, rumah yang penuh suara lembut, rumah yang penuh doa, rumah yang penuh pengertian, rumah yang penuh sabar. Bila rumah itu selamat, anak akan membesar dengan emosi yang kuat. Anak akan belajar kasih sayang. Anak akan terbentuk adabnya. Anak akan kembali kepada kita bila mereka bermasalah. Anak akan berkongsi rasa tanpa takut. Tetapi bila rumah menjadi tempat yang menekan, tempat yang kasar, tempat yang marah, tempat yang tidak mendengar, anak akan menjauh. Anak akan mencari tempat lain untuk bernafas. Dan itu yang kita tidak mahu. Sebagai pengetua dan sebagai seorang ayah, izinkan saya berpesan dengan penuh kasih. Jadikan rumah tempat paling selamat dalam hidup anak, kerana di situlah terbentuknya hati mereka, jiwa mereka dan masa depan mereka. Selamatkan hati mereka di rumah dan mereka akan kuat menghadapi dunia di luar. Sebelum saya akhiri, jika ucapan ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Pengetua agar lebih ramai ibu bapa mendapat kesedaran dan kekuatan untuk membina rumah yang menjadi syurga emosi anak-anak. Terima kasih ibu bapa, rumah anda adalah pelindung jiwa anak. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua ibu bapa yang saya hormati. Hari ini saya ingin menyentuh sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sering berlaku dalam kesibukan hidup, tetapi memberi kesan yang besar pada jiwa seorang anak. Jangan denda tanpa penjelasan. Wahai ibu bapa, dalam membesarkan anak, kita ditekan oleh masa, kerja, tanggungjawab dan emosi. Kadang-kadang bila anak buat silap, kita terus menghukum tanpa bertanya, tanpa memahami, tanpa mendengar. Tetapi bagi anak-anak, hukuman tanpa penjelasan adalah luka yang mereka simpan di hati kecil mereka. Mereka bukan hanya terasa kerana hukuman, mereka terasa kerana mereka tidak difahami. Wahai ibu bapa, apabila kita menghukum tanpa bertanya, anak belajar takut, bukan belajar memahami. Apabila kita menghukum tanpa menerangkan, anak belajar menyembunyikan kesilapan, bukan belajar memperbaiki diri. Apabila kita menghukum tanpa mendengar, anak rasa tidak dihargai, bukan rasa disayangi. Kita tidak mahu hukuman menjadi tembok antara kita dan anak. Anak perlu tahu mengapa mereka dihukum, bukan sekadar dihukum. Mereka perlu tahu apa salahnya, apa akibatnya, apa yang boleh diperbaiki dan apa yang ibu bapa harapkan. Penjelasan inilah yang membentuk jiwa. Penjelasan inilah yang mendidik. Penjelasan inilah yang membezakan antara menghukum dan membimbing. Wahai ibu bapa, kadang-kadang kesilapan anak datang daripada penat, daripada tekanan, daripada rasa ingin tahu, daripada ingin mendapatkan perhatian. Bila kita bertanya dulu, kita membuka pintu untuk memahami hati mereka. Dan bila kita menghukum dengan penjelasan, anak akan merasa dihormati, merasa disayangi dan mereka lebih mudah menerima teguran. Sebagai pengetua dan sebagai seorang ayah, izinkan saya berpesan dengan penuh kasih. Hukumlah anak bila perlu,
Tetapi jangan pernah meninggalkan penjelasan, kerana penjelasan itulah yang mengajar, yang membentuk, yang mendidik jiwa mereka. Hukuman yang adil membina, hukuman tanpa penjelasan merosakkan. Sebelum saya akhiri, jika ucapan ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Pengetua agar lebih ramai ibu bapa mendapat inspirasi, kesedaran dan kebijaksanaan dalam mendidik anak dengan hati yang lembut dan bijaksana. Terima kasih ibu bapa, penjelasan anda adalah cahaya yang menuntun anak untuk berubah.